Isteri penyanyi Ali Ekspedisi, Sharifah Azwana Syed Jonet, meninggal dunia sekitar pukul 6 petang Ahad di Hospital Putrajaya akibat kanser payudara semalam. Mengutip laporan Sinar Harian, berita duka itu dikongsikan sendiri oleh Ali yang memaklumkan isterinya menghembuskan nafas terakhir ketika berada di sisinya. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Ya, isteri sudah meninggal dunia. Arwah meninggal di depan mata saya, katanya. Pada 24 Mac lalu, Allahyarham Sharifah Azwana telah menerima rawatan di Hospital Putrajaya kerana kanser payudara, sementara Ali dimasukkan ke Hospital Cyberjaya untuk menerima rawatan paru-paru berair dan jantung lemah. Bagaimanapun, Ali sudah dibenarkan keluar dari wad sejak Khamis lalu dan kini berehat di rumah. Sementara itu, menerusi laporan utusan, Ali yang tidak menyangka isterinya lebih dahulu pulang ke pangkuan pencipta. Kata Ali, meskipun maklum arwah isterinya menghidap kanser payudara, dia tidak pernah menjangkakan lebih awal akan kehilangan Sharifah. Saya maklum isteri menghidap kanser payudara, namun saya tidak tahu tahap berapa, tapi saya amat sedih dan terkejut apabila dia pergi meninggalkan saya secepat ini, katanya. Jenazahnya yang disolatkan di Masjid Bandar Baru Salaktinggi selepas Isyak semalam, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Baru Salaktinggi.